Hari ni berasa nak makan sup ayam je. Alimah buat sup ayam cendawan hitam. Nak buat pun senang je. Kita hiri dulu bawang merah besar ni lebih kurang dalam 2 butir. Bawang putih ni lebih kurang dalam 7 ulas. Halia lebih kurang 1 inci dah. Hak ni awak iris halus-halus gini dah. Halia ni awak katok je dah. Lobak merah ni lebih kurang dalam 1 biji dah. Potong gini je. Potong kasar-kasar. Ubi kentang pun lebih kurang sutir juga dah. Kita tumis dulu bawang putih, bawang merah dengan halia ni dah. Kita goreng sampai bawang ni dia layu dah. Bila nampak bawang layu gini boleh masukkan sup bunjuk dah. Lepas tu boleh masukkan ayam dah. Hak ni Almiah guna lebih kurang dalam 1 ekor ayam. Kita kacau-kacau dulu dah sebab kita nak bagi mati ayam dulu. Lepas tu boleh masukkan air dah. Hak ni ikut awak nak kuah banyak mana. Bila masuk air dah ni kita tunggu ayam tu dia masuk dulu dah. Bila ayam gelegak dah gini nampak masuk molek dah, boleh masuk ubi kentang dah. Masukkan carrot. Masukkan garam lebih kurang 1 sudu. Nanti awak rasa semula dah. Kalau tak cukup tambah. Tambahkan perasa sikit. Nak lagi sedap boleh tambah chicken stock dah. Lepas tu last sekali boleh masukkan cendawan hitam dah. Hak ni ikut awak nak banyak mana. Kalau nak pedas boleh tambah cili dah. Kalau nak lagi kik masam boleh puas 5. Last sekali kita tabur daun ketumbar awak. Dah masak dah awak. Sup ayam cendawan hitam kita. Sedap ni. Kita makan pula dengan sambal belacan. Bismillah. Masya Allah, sedapnya. Cendawan hitam awak. Sedapnya ya Allah. Memang jadi. Si awak kena try tau resepi ni. Makan pula dengan sambal belacan awak. Cendawan hitam. Memang tak cukup sepinggan.